Saya akan tunjukkan perbezaannya. Roro. Wenlan. Roro, tunggu saya sekejap. Wenlan, jangan terlalu bercita-cita. Bagaimanapun dia kakak awak. Pergi atas dan minta maaf padanya. Awak terlalu berat sebelah saya baru anak kandung awak. Awak balik nak buat apa? Bukan awak suruh saya balik? Kalau begitu saya pun ada sesuatu untuk dibincangkan dengan awak. Saya nak balik dan warisi harta ibu saya. Suruh orang luar tu bersiap-siap. Pergi balik ke tempat asal mereka. Awak ni kurang ajar. Mertua walaupun awak ayah Lan. Tapi saya suaminya. Saya tidak mahu lihat lagi ada perkara mengenai pukulan atau cacian terhadapnya. Tadi mereka berdua adik-beradik awak tahu. Bercakap-cakap dalam kehidupan biasa saja. Kala sudah sampai mari duduk makan. Saya tak makan. Saya cuma datang ambil Wenlan pulang pergi. Ini. Hei, lepas saya. Sampai sini tak perlu berlakon lagi. Saya baru tolong awak dalam sana, sekarang awak berpaling tadah. Saya takkan berterima kasih pada lelaki yang bakal jadi bekas suami. Wenlan, tiba-tiba saya rasa awak menarik. Sikit-sikit tak nak cerai. Jangan risau bosmu, saya ada 1001 cara nak buat awak tanda. Tanda tangan perjanjian cerai awal-awal bagi saya. Awak perlahan sikit. Bos kenapa pukul-pukul? Perempuan ini berani ugut saya. Saya nak tengok. Perempuan ini guna taktik apa? Paksa saya tanda dengan dia. Bos, saya dah jumpa tempat isteri bos tinggal. Mana? Hotel Shitai. Apa? Dia tinggal di hotel keluarga Shichu. Alah, jangan gelabah. Macam ni awak terus pantau. Ada apa-apa beritahu saya. Cemburu ke? Saya cemburu. Mana mungkin saya cemburu? Shichu tak boleh. Seronok awak tak nampak. Muka ayah saya dah merah padam. Tapi saya rasa ikut personaliti ayah awak. Tak mungkin senang-senang bagi rumah balik pada awak. Baru-baru ni awak kena berhati-hati. Saya nak pergi Institut Penyelidikan Jinghua. Awak maksudkan mak awak yang buat makmal tu ke? Ayah saya selalu perhatikan Jinghua. Tapi saya mesti simpan usaha mak saya. Kak Lan, awak tak boleh minum lagi. 1 cawan. Tak boleh minum. 1 cawan je. Pergi. Nak balik bilik dah. Shichu. Lepas tangan awak. Kak Lan dah cerai dengan awak, apa hak awak nak bawa dia pergi? Saya sehari tak tanda. Saya suami dia. Awak tak boleh bawa dia pergi, nanti saya panggil security. Suka hati awak. Dia isteri saya nak bawa dia pergi. Masuk akal dan sah. Wanita bodoh ini, Shichu, wanita bodoh ini membuatku ingin muntah. Aku ingin muntah. Kenapa airnya tidak berfungsi? Rendah. Apa yang kamu lakukan? Kamu yang membantuku ganti baju tadi malam. Jangan-jangan kamu lupa semua yang terjadi tadi malam. Tadi malam. Berhati-hatilah. Pelan-pelan.
Aku akan mencarikan baju untukmu. Benar-benar bersih. Bau sekali. Ganti bajumu dulu. Kalau begitu aku akan memakai ini. Keluar kau. Apa yang kamu lakukan tolong? Wah, bau sekali. Tadi malam kau muntah ke tubuhku dan sekarang kau menuduhku duluan. Dasar orang hina mengambil kesempatan di saat orang lain dalam kesulitan. Meskipun semalam kita benar-benar melakukan sesuatu, itu adalah komunikasi suami isteri yang normal. HMPH bosmu. Bukannya kamu tidak bisa, kenapa tiba-tiba bisa lagi? Siapa bilang aku tidak bisa? HMPH. Kita sudah menikah selama bulan tapi kamu menghindar di luar negeri selama lebih dari setengah tahun. Mungkin untuk pengobatan sesuatu. Penyakit yang sulit disembuhkannya. Tampaknya aku belum memuaskan ibu. Ibu sudah bosan padaku. Maka hari ini aku akan memberimu kompensasi. HMPH, sekarang kamu begini. Aku hampir mengira kamu mulai jatuh cinta. Aku akan jatuh cinta padamu mimpi saja kamu. Kalau bukan karena jatuh cinta, berarti kamu sedang bergairah. Bosmu musim semi belum datang. Mengapa sudah mulai bergairah? Jangan terlalu sombong. Lalu cerai saja denganku. Halo. Sedang mengadakan konferensi pers. Dia mengumumkan akan bekerja sama dengan Dr. Lan. Aku tahu aku tutup dulu. Belum selesai bicara. Aku sibuk sekarang tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu. Oh, pantas saja bosmu akan kabur lagi di saat gentingnya. Kamu memang nak bercerai begitu, Kay? Tentu. Esok petang kamu datang jumpa aku. Aku akan bercerai dengan kamu. Jizong menurut sabar angin syarikat kamu dan kumpulan musi. Ada persaingan yang tidak sihat betul, K. Nampaknya ramai masih ada salah faham tentang Shitai. Sebenarnya kami dah bersedia selama 5 tahun. Ini bukan persaingan perniagaan yang tidak sihat. Pada pandangan aku, ubat yang kami dan kumpulan musi hasilkan. Tidak ada persaingan langsung terutamanya selepas Dr. Lan menyertai. Aku yakin produk kami akan dilancarkan ke pasaran terlebih dahulu. Bercakap besar. Sekarang suruh pasaran buat sidang akbar. Baik, bos. Dr. Lee Ming Kuan dah dapat hubungi. Belum lagi aku dah tanya makmal luar negara. Pengurus mereka kata dia dah balik ke negara. Aku tak percaya Shikon boleh hubungi dia. Mesti cari dia sebelum Shitai sanggup buat apa sahaja untuk bekerjasama dengan dia. Apa yang aku cakap dengan kamu sebelum ni cepat buat. Dan laporan yang aku suruh kamu hantar minggu lepas. Cepat hantar, jangan malas setiap hari. Kamu datang buat apa? Bukan kata petang ni nak bercerai. Sekarang pergi ke pejabat pendaftaran masih sempat. Hari ni aku ada banyak kerja, kita buat lain kali. Kamu sibuk apa? Lee Ming Kuan. Aku nak pergi cari dia. Nak lari lagi. Kamu terlalu angkuh. Jadi apa yang kamu takut? Tak stabil ke aku tolong? Puan. Adakah kamu sama macam aku? Walau apa cara pun kamu guna, cerai ni aku akan lakukan. Mubai aku masak tulang rusuk kegemaran kamu. Aku dah cakap nak bercerai, sekarang nak tarik balik. Apa maksud ni? Adakah sejak kita kahwin, kamu langsung tak sayang aku? Sekarang tak ada. Masa depan pun tak akan ada. Tak mungkin. Kamu pasti sayang aku. Kalau tak, kamu tak akan kahwin dengan aku kan? Tolong jangan tinggalkan aku. Wenlan. Apapun cara yang kau gunakan, aku pasti akan bercerai. Aku mengembalikan kata-kata yang pernah kucapkan tanpa mengubah apapun. Rumah sakit panti ini adalah institusi anggota privat. Tanpa izinku, tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Paman aku telah memulihkan ingatanku. Aku pasti akan membuat keluarga juang membayar mahal. Dan aku pasti akan menyembuhkanmu.
Ngomong-ngomong, apakah ada balasan untuk permohonan kerja kita di Institut Penelitian Jinghua terakhir kali? Direktur Huo menolaknya. Dia bilang bahwa mereka tidak kekurangan staf saat ini namun, Zhuangro yang setengah hati itu ternyata juga masuk ke dalam tim penelitian. Tangan Zhuang Wencheng benar-benar panjang sekali. Hubungi Direktur Huo lagi. Kali ini atas nama Dr. Lan. Bos, Ada apa? kami telah menemukan Dr. Lan. Di mana? Institut Penelitian Jinghua. Ayo pergi. Zhizong. Ada kabar tentang Dr. Lan. Kau yakin? Baiklah. Pastikan sebelum musi untuk menandatangani kontrak dengan Dr. Lan. Wen Lan. Siapa sangka Dr. Lan yang sangat terkenal. Ternyata adalah anak perempuan Wen Qing. Zhuang Wencheng selalu ingin memiliki Jinghua milik kita sepenuhnya. Jika aku ingin mendapatkan kembali kendali atas Jinghua, aku masih membutuhkan dukunganmu. Sejujurnya ini semua urusan keluargamu. Paman Huo, selama bertahun-tahun kau berurusan dengan Zhuang Wencheng. Saya yakin kau lebih tahu dariku siapa dia sebenarnya. Apakah kau benar-benar ingin melihat Jinghua hancur di tangannya? Ini adalah hasil kerja kerasmu dan ibuku seumur hidup. Begini saja jika kau bisa menyelesaikan penelitian yang belum selesai oleh ibumu dulu dan melanjutkan proyek genetika. Paman Huo pasti akan mendukungmu. Kau sedang dengar? Lau kian sakit dan dirawat di rumah sakit. Dia butuh istirahat total untuk sementara waktu. Pemimpin baru yang ditugaskan dari atas. Katanya adalah wanita cantik luar biasa. Adakah kau terlalu berlebihan? Sekalipun cantik mana boleh lawan dengan roh-roh kami. Janganlah kamu semua mempermainkan aku. Semua tolong berhenti sekejap, saya nak perkenalkan. Ini adalah ketua kumpulan proksi baru kamu. Wen Lan. Tempat ini bukanlah tempat yang boleh dimasuki oleh sesiapa sahaja. Adakah kau tidak dengar apa yang timbalan pengarah Wang katakan? Saya adalah ketua kumpulan proksi kamu. Hanya dengan kau. Kau pergi ke luar negara selepas tamat pengajian universiti. Langsung tidak tahu apa-apa tentang perubatan. Atas dasar APA kau, Kamu semua kenal kami. dia. Dia memang tak pernah belajar perubatan. Oh, saya nak perkenalkan dengan penuh hormat. Ini adalah anak perempuan kepada pengasas makmal Jinghua, Wen Qing. Adakah kau masuk melalui hubungan ibu kau? Timbalan pengarang Wang sekarang kita dalam fasa eksperimen. Bagaimana boleh benarkan orang yang ada hubungan macam ini masuk? Oh, ini adalah pilihan pengarah Huo. Walaupun dia masuk melalui hubungan pengarah Huo, kita tidak boleh mudah bersetuju untuk benarkan dia masuk. Bagaimana boleh benarkan orang yang tidak bermil memimpin kami? Susah payah sampai ke tahap ini. Bosmu ni memang cepat dapat maklumat. Zhizong kau pun tidak kurang. Keluar tiada kenyataan. Pengarah Huo, Ya. Nampaknya bosmu ni akan pulang dengan tangan kosong. sama-sama. Saya tidak kisah. Kami di Shitai baru sahaja melancarkan beberapa ubat baru yang sedang meningkat. Kerjasama dengan DR, Lan hanyalah tambahan yang baik. Tidak seperti kamu. Kamu telah melabur banyak wang dalam projek ini kan? Saya pun tidak kisah. Melabur dalam projek hanyalah kerana ada terlalu banyak wang. Tidak seperti kau mulut kata tidak kisah. Tapi di belakang buat sidang media dan datang sini nak rebut orang saya. Bosmu. Kedua-dua syarikat kami memulakan projek ini pada masa yang hampir sama. Bagaimana boleh kata saya rebut orang kau? Berani kata tidak malu dengan begitu berani. Memang sama dengan adik kau yang hodoh itu. Zhuangru bergaduh dengan ketua kumpulan baru. Mari kita pergi tengok, jom. Jalan belakang bagaimana kamu masuk Zhuangru? Melalui peperiksaan atau melalui cadangan orang lain? Saya. Ketua Wen, saya secara pribadi berpendapat. Kamu datang secara tiba-tiba. Semua orang ada keraguan adalah normal. Memandangkan ia diatur oleh Dekan Huo. Saya pasti percaya pada kemampuanmu. Seterusnya mari kita dipimpin oleh Ketua Wen. Minaili Seiken, masalah yang kita hadapi sekarang. Buktikan semua orang tepuk tangan. Eksperimen kamu terhenti di tahap ini. Seolah-olah kamu faham. Dalam formula kimia ini kurang satu agen penyatuan yang paling penting. Sebab skim eksperimen ini tidak berjaya.
Tambah 1 ml triamonium sitrat. Rupa-rupanya perlu tambah triamonium sitrat. Rupa-rupanya terhenti di sini. Dia isteri kamu kan? Bagaimana tahu semua ini? Saya mana tahu. Bukankah kamu suaminya? Perempuan ini sangat jahat. Ah, Begitu cuai apa kamu nak tunjuk kuat? tidak mungkin. Prosedur operasi tidak mungkin ada masalah. Sangat kelakar. Bahkan operasi lampu alkohol yang paling asas pun salah. Saya kata lampu alkohol tiba-tiba meletup. Juangru kamu yang buatkan. Jangan salahkan orang baik. Semua orang ada di sini. Jelas-jelas kamu sendiri yang buat salah. Ketua Wen kesalahan yang sangat rendah. Saya nampak dia sentuh lampu alkohol tadi di luar. Saya tidak. Tidak perlu jelaskan, semua ini ada dalam rakaman. Saya selamatkan kamu, rambut saya pun kusut. Saya suruh kamu selamatkan Ki. Perkara saya apa kena mengena dengan kamu? Bukan kenapa kamu ni, di mana-mana pun nak lawan saya. Dr. Lan, hello, saya CEO Jizon dari Syarikat Shitai. Kamu ni pandai sangat nak menjilat. Lagi Dr. Lan. Penipu sembunyikan dari saya selama ini. Habislah mengikut tahap kebencian Puan Yi terhadap kamu. Projek ini mungkin tidak akan berjaya. Boleh tak tutup mulut? Sebelum ini syarikat kami pernah menghantar jemputan kerjasama kepada anda, tetapi anda tidak pernah memberikan sebarang maklum balas. Berbanding dengan perkara kerjasama, saya lebih tertanya-tanya bagaimana Shizung tahu bahawa saya adalah Dr. Lan. Dia dengan si musang tua ini, apa yang mereka bualkan sehingga begitu gembira? Sebenarnya tidak sukar untuk menekam. Mampu menemui kelemahan projek dalam masa yang singkat. Dan dengan cepat memperolehi eksperimen. Saya percaya hanya Dr. Lan yang boleh melakukannya. Meng Kuan, kamu kata, saya dengan si musang tua ini siapa yang lebih cantik? Semestinya bos lebih cantik, bos lebih cantik. Betul kan? Jom, jom, jom. Bos, hari ini cuaca bagus. Sangat sesuai untuk bersukan. Ya, Jangan hiraukan dia orang gila. Bos, mereka nak pergi sudah, bos. si musang tua. Shizong sudah habis berbual dengan isteri saya kan? Selepas ini saya nak bawa dia pulang. Boleh tak kamu jangan datang mengacau? Masa berharap kamu boleh mempertimbangkan kerjasama dengan kami di Shitai. Saya percaya di sini pasti ada perkara yang lebih menarik minat kamu. Saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Wei, apa maksud perkara yang lebih menarik minat? Ini tidak boleh beritahu. Tetapi bos MU kamu, isteri kamu adalah Dr. Lan yang terkenal. Perkara ini pun kamu tidak tahu. Kamu ini sebagai suami memang sangat berjaya. Jangan masuk campur. Kenapa kamu tidak beritahu saya yang kamu adalah Dr. Lan? Siapa saya ada kaitan apa dengan kamu? Lagipun dengan siapa saya bekerjasama kamu tidak berhak campur tangan. Dr. Lan, kita kekalkan hubungan. Okey, bye Shizong. Apa yang dia boleh berikan kepada kamu saya pun boleh berikan. Saya nak surat perceraian yang sudah ditandatangani kamu berikan pada saya. Kamu betul-betul nak bercerai ke? Bukankah ini seperti yang kamu mahukan bosmu? Abangmu. Betul ke kamu? Saya datang menemani ayah jumpa dengan Huo untuk berbincang. Rupa-rupanya betul-betul jumpa kamu. Abangmu pertama kali saya datang sini. Temankan saya pergi bersiar-siar boleh tak? Saya tak ada masa. Rupanya bosmu selalu sibuk, setiap hari sibuk dengan ini rupanya. Jangan salah faham Wen Lan. Mu kakak memang sangat sibuk. Jangan panggil saya kakak kalau tak silap saya. Saya sebenarnya lebih muda 2 bulan daripada kamu. Baiklah bosmu. Saya ada projek eksperimen yang perlu diterangkan. Saya tak nak ganggu kamu berdua lagi. Mu kakak.
Apa Wen Lan itu Dr. Lan? Ya, saya pun tak sangka. Sekarang Mubai dan Shion sudah terlibat. Situasi sekarang di luar kawalan saya. Kamu pastikan Wen Lan diawasi dengan rapat. Sekiranya ada apa-apa yang mencurigakan, laporkan kepada saya dengan segera. Baik. Gadis ini menipu kami selama ini. Nampaknya selepas tamat pengajian di University, Wen Lan dibawa ke luar negara oleh Wang Ziyuan untuk meneruskan warisan ibunya. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang? Jangan risau. Saya sedang suruh mereka awasi dengan rapat. Perkara ini tiada kaitan dengan kita. Berita tentang Shizong Wen Lan dan Dr. Lan sudah tersebar. Patutkah kita campur tangan? Tidak perlu campur tangan. Kita perlu tambah minyak ke api. Menghibahkan bahawa Musi Group dan Dr. Lan sudah bekerjasama dengan jayanya. Kenapa? Kerana dengan cara ini, hubungan antara Mubai dan Dr. Lan akan menjadi lebih erat. Siapa? Acu. Kakak Lan Mubai terlalu kejam. Lihat ini. Dia sanggup mempromosikan dirinya sendiri. Bodohnya. Saya akan cari dia sekarang. Kakak Wen. Wah, kebetulan kamu juga datang. Ini pai kacang merah yang saya buat untukmu, kakak. Saya tahu kamu akan datang. Kalau tahu awal, saya akan buat lebih banyak. Saya tak ada masa untuk bermain dengan kamu hari ini. Jangan salah faham. Mu kakak suka sangat saya buat masa kecil. Hari ini saya sengaja buat dan hantar untuknya. Jangan berlakon di depan saya. Saya bosan melihatnya. Wen Lan abangmu sebenarnya langsung tak cinta kat kau. Jangan macam ubat sapu je selalu melekat kat dia. Aku nasihat kau baik fikir elok-elok cepat-cepat cerai dengan dia. Pulangkan abangmu pada aku. Menarik. Siapa sebenarnya yang melekat-lekat ni? Abangmu. Kau dah berapa umur masih nak jadi budak-budak? Kau nak buat apa? Kakak Wen, kau cubalah sedap ni. Alah. Abangmu kau akhirnya datang. Aku datang nak bagi kau kuih red bean. Tapi terjumpa kakak Wen. Rasanya dia mungkin ada salah faham dengan aku. Kau jangan marah kakak Wen. Aku percaya dia pasti tak sengaja. Aku sengaja. Aku baru je tolak kau dengan kuat. Kau tak cederakan. Aku okey. Kalau tak cedera, kau balik dulu. Kau ada hal dengan aku, Kay? Kita cakap dekat pejabat. Bosmu pandai juga kau sebelah tunda cerai. Sebelah guna nama Dr. Lan aku selesaikan krisis PR. Memang hebat. Jadi kau rasa ini aku yang buat? Sejak semalam kau tahu aku Dr. Lan. Sampai sekarang seluruh dunia tahu aku Dr. Lan. Cuma ambil masa 12 jam. Kau rasa siapa lagi yang boleh buat kalau bukan kau? Aku takkan guna cara yang tak elok macam ni. Kau jangan risau, aku akan siasat sampai dapat kebenaran bagi kau penjelasan. Perkara ni aku bagi kau masa nak reka cerita. Tapi hal cerai ni aku tak nak tangguh lagi walau sesaat pun. Kau sangat-sangat tergesa-gesa, Kay. Semestinya sekarang ni aku sangat benci kat kau. Aku tak nak ada apa-apa kaitan dengan kau. Saham syarikat naik henti. Korang sambunglah. Nak buat mesyuarat pemegang saham K. Tiga hari lagi kau mesti cerai dengan aku. Siapa yang sebarkan berita Dr. Lan? Aku. Pak Cik Lim. Bila kau mula suka campur hal pribadi aku? Dr. Lan sangat penting untuk Musi. Ini masih urusan peribadi awak K. Sekarang saham kumpulan naik mendadak.
Awak bukan saja tak berterima kasih pada aku malah nak bertanggungjawabkan aku. Kalau macam tu aku nak tanya bos mula. Kenapa awak sanggup abaikan kepentingan kumpulan? Dan tak nak beritahu semua orang yang isteri awak Wen Lan. Sebenarnya Dr. Lan kalau tak ada Yanyan yang beritahu aku berita ni. Awak nak sembunyikan sampai bila lagi? Baiklah Lau Lin. Jangan marah anak saudara kita ni leh. Memandangkan Dr. Lan adalah orang kita sendiri. Apa lagi yang perlu risau betul tak Mubai? Aku ada rancangan sendiri tentang perkara ni, tapi aku tak nak tengok lagi mana-mana berita yang guna hubungan aku dengan Wen Lan untuk buat publicity. Kalau tak, jangan salahkan aku. Artikel ni pasti Wen Lan yang tulis sendiri kan? Dia pasti sangat bangga sekarang. Dia ni jenius perubatan pula. Dia buat perkara ni sampai semua orang tahu. Kalau ada orang yang ambil kesempatan untuk buat publicity. Harta Wen King kita tak boleh simpan dah. Ayah aku tak kisah. Awak mesti cari jalan untuk aku. Aku tak nak pulangkan rumah pada dia. Tidak. Kita kena pulangkan rumah pada dia. Apa hal panggil aku datang budak baik? Sekarang ni panggil abang pun tak nak. Mari coklat panas awak sukakan. Aku dah besar dah lama tak minum manis-manis. APA sebenarnya, hal awak panggil aku datang. Dengar cakap 2 tahun ni awak jadi pembantu Dr. Lan kan? Aku dah agak awak nak cakap pasal kakak Lan dengan aku. Awak pun sebahagian dari Shitai. Awak tahu Dr. Lan sekarang ni sebenarnya pada kita. Alah aku langsung tak minat dengan hal-hal awak tu. Dan kakak Lan tu bukan bos aku. Dia kawan aku sebab tu aku takkan sianati dia atau tolong awak. Kalau tak ada apa-apa lagi aku pergi dulu. Aku cuma nak beritahu awak. Kalau Dr. Lan tak nak bekerja sama dengan kita, satu-satunya pilihan dia hanya Mubai. Dah aku pergi. Hehe. Lan jangan marah le. Tempoh hari juang Ru buat salah. Ayah pun terikut emosi memandangkan awak nak rumah tu. Kita akan pulangkan pada awak. Awak datang ambil kunci malam ni ya. Ini untuk kamu tentang berita itu. Sebenarnya ada orang lain di syarikat kami yang tidak sengaja menyebarkannya. Saya memang tidak tahu. Ini tidak betul. Wen Lan. Saya minta maaf bunga ini. Saya paling benci bunga ros merah. Puan. Kenapa keluar seorang diri? Ini untuk kamu. Saya tahu kamu akan memaafkan saya. Ini saya pilih dengan teliti untuk kamu sukakan, ambillah. Bos, apa yang kamu buat? Puan sudah pergi. Pergi mana? Baru saja pergi. Roro. Nanti bergantung pada kamu. Datang. Ayah saya tidak mahu pindah keluar. Wen Cheng, bolehkah kita berbincang lagi dengan Wen Lan? Baiklah, mari kita pergi. Rumah ini sebenarnya milik Wen Lan. Walaupun rumah kecil sedikit, tetapi kita boleh bertahan. Baiklah jika Wen Lan mahu berikan kepadanya. Lagipun dia akan bercerai dengan Mubai. Dia perlu tempat tinggal. Sangat menyentuh, sangat menyentuh. Saya di luar pintu hampir menangis. Makcikku lakonan kamu. Boleh berlakon dalam The Legend of Jet Huan. Wen Lan, kenapa kamu berkata begitu tentang ibu saya? Ibu saya sudah berkahwin dengan keluarga kamu selama bertahun-tahun. Dia telah berkorban untuk kamu. Kalau tak berpendidikan, jangan sembarangan menggunakan peribahasa. Berkorban. Saya rasa dia hanya menindas. Lan, kenapa kamu tiba-tiba berubah begini? Dulu kamu sangat patuh. Ya, kamu sangat mengharapkan saya patuh. Saat saya hilang ingatan, saya sangat patuh pada kamu. Akhirnya kamu mempermainkan saya. Selama ini adakah saya tidak baik pada kamu? Wen Lan, kamu keterlaluan minta maaf pada ibu saya.
Kamu yang tidak kenal sanak saudara kamu akan dapat balasan. Keluarga kamu bertiga makan tinggal dan minum atas belanja saya. Walaupun dapat balasan itu adalah balasan balik. Lan-Lan, kami sudah setuju untuk pindah. Janganlah terlalu keras. Kata orang ada ibu tiri, ada juga bapa tiri. Sekarang awak macam ni. Macam betul-betul saya yang zalim kat keluarga awak. Lan-Lan, jangan cakap macam tu. Kalau mak awak masih ada, dia tak nak tengok awak macam ni. Apa hak awak nak cakap pasal mak saya? Awak dah buat banyak benda yang tak kena kat mak saya. Juang wenceng semua yang awak ada sekarang ni mak saya yang bagi. Awak berani sangat. Saya tengok siapa berani. Mubai, awak kenapa datang sini? Bukan awak dah bercerai ke? Lan-Lan buat apa sangat teruk. Sampai awak nak pukul dia. Lagi nak sumpah kami berdua bercerai. Ini. Salah faham Mubai. Mereka berdua ayah dengan anak gaduh je. Lau Juang terlebih emosi. Walaupun awak bapanya, tapi dia isteri saya. Isteri kepada Presiden Kumpulan Musi. Jadi semua tak boleh zalim kat dia. Padahal dia yang mula cakap kasar. Diamlah awak. Saya tengok semua keluarga awak zalim kat dia. Tan Mubai, jangan cakap macam tu. Kalau awak cakap macam tu, maksudnya awak nak cari pasal lah. Oh, cari pasal. Saya dengar ada kabar angin. Kata awak guna Kumpulan Musi buat hal-hal. Jangan cakap lagi. Kami nak pergi sekarang. Mari kemas barang, cepat pergi. Nak pergi dah ni, kemas barang. Awak ikut sini nak buat apa? Saya baru pergi Jinghua tak jumpa awak. Jadi ikut sampai sini. Banyak hal tak elok kat sini. Bosmu jangan datang sini lagi. Elok jangan rosakkan imej awak yang kacak. Awak cakap apa? Banyak hal tak elok kat sini. Bosmu jangan datang sini lagi. Bukan ayat tu, ayat yang akhir tu. Tunggu sikit. Ada apa lagi? Nak bagi awak satu kejutan, Li Minghuan. Jangan-jangan bunga ros lah. Saya paling tak suka bunga ros merah. Lagipun buat semua ini bukan sebab nak elak cerai ke. Guna nama doktoran aku untuk selesaikan krisis PRK. Aku baru tolong awak dah lupa budi ke? Sekarang ni aku yang tak nak awak, bukan awak yang tak nak aku. Jangan ingat lepas awak minta maaf. Aku boleh macam dulu ikut awak ke mana-mana. Bos awak dah mabuk. Tak. Li Minghuan. Cakap. Aku ni Presiden Kumpulan Musi. Rupa lawa bakat pun hebat. Kenapa dia tak hargai langsung? Tak hargai pun tak apa. Tapi kenapa dia boleh jadi dingin dan kejam macam tu? Dingin dan kejam tu bukan puan yang cakap pasal awak ke? Jadi awak rasa aku macam tu ke? Bos, sebenarnya ada satu perkara yang aku nak cakap lama dah. Cakap. Awak dulu kata puan tolong keluarga Juang kumpul duit. Ada kemungkinan salah faham ke? Aku rasa puan bukan macam tu. Rupa lawa bakat hebat yang awak cakap tu dia pun ada. Jadi, Aku faham. Jadi lepas dia kahwin dengan aku, sebab terlalu cintakan aku, jadi dia hilang diri sendiri. aku nak tanya, mungkin dia dipergunakan oleh keluarga Juang. Dan mungkin dia hadapi situasi kecemasan. 40 minit. Awak lambat 40 minit dari masa yang kita setuju. Syarikat kita tadi ada mesyuarat penting. Ada lagi 5 minit. Aku set masa temu janji kita 45 minit. Sekarang kita ada 5 minit lagi untuk kenal antara satu sama lain. Cik Wen, tadi lambat tu memang salah aku. Awak asyik tengok iPad awak, sekurang-kurangnya pandang aku sekali lah. Ada lagi 4 minit. Cik Wen, ini pertama kali aku jumpa orang yang menarik macam awak. Sekarang ni dia. Semakin macam dia yang aku kenal dulu. Aku rasa. Biasanya dalam drama kalau watak utama perempuan ada perubahan personaliti yang besar. Sama ada dia hadapi perubahan hidup. Atau dia terima sesuatu tamparan. Biasanya dua sebab inilah yang biasa. Mungkin dia hilang ingatan. Sila periksa dengan segera.
Saya telah menetapkan masa temu janji kita selama 45 minit. Kita masih ada 5 minit untuk mengenali satu sama lain. Hei Shichu, Kak Lan ada masalah. apa? Kak Lan, apa sebenarnya yang berlaku? Lihat video ini. Segera minta maaf kepada ibu saya. Apa ini? Kamu akan menerima balasan ini terlalu keterlaluan, betul K? Tidak mungkin Dr. Lan macam ini, K. Ro ini terlalu malang. Ro. Perkara dalam internet itu betul, K. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba jadi macam ini. Sejak dia menjadi Dr. Lan. Dia telah halau kami semua keluar dari Jinghua. Tak apa, Ro, jangan takut. Kami akan bantu kamu dapatkan keadilan. Juang Ru keluar. Dengan kami di sini, kamu tak boleh bully dia. Wenlan, kami sudah berikan rumah kepada kamu. Apa lagi yang kamu mahu? Main helah kotor dengan saya. Agak keterlaluan kan? Betul, walaupun kamu Dr. Lan. Tapi kamu tak boleh guna kuasa untuk bully orang. Ro, jangan takut, Wenlan. Ayah baik adalah ayah kandung kamu. Bagaimana kamu boleh buat macam ini kepada dia? Mungkin sebab ibu kamu meninggal awal tiada yang didik. Kenapa sampai pukul orang, Wenlan? Kamu pukul saya. Saya nak buat kamu sedar. Jangan sampai kamu putar belit di sini. Segera minta maaf kepada ibu saya. Kamu tak kenal saudara kamu akan menerima balasan dekan Huo. Wenlan, orang macam ini tak boleh tinggal di Jinghua kita. Dia walaupun berkebolehan tapi perangai tak baik. Dekan kamu dihormati. Sila bantu saya dapatkan keadilan. Video edit fitnah macam ini. Sesetengah orang perlu tanggungjawab undang-undang. Institut baru tahu perkara ini. Memandangkan keadaan agak serius. Institut memutuskan untuk tangguh tugas Wenlan. Selepas siasatan selesai, baru buat keputusan sama ada kekal. Dekan Ho, saya tak setuju dengan keputusan ini. Wenlan, kami sudah berikan rumah kepada kamu. Kenapa awak masih tak mahu berhenti? Semua orang sangat marah. Kita mesti beri penjelasan. Awak semua nak penjelasan kan? Ya. Saya ada satu rakaman. Selepas dengar ini, saya minta semua yang hadir beri pendapat. Saya tak peduli, awak mesti cari jalan. Saya tak nak pulangkan rumah itu pada dia. Kita kena beri rumah itu pada dia. Saya akan panggil dia balik. Awak semua kena buat lebih seri. Terutama Ro, awak mesti buat dia marah sampai dia bertindak. Kita akan guna pendapat umum untuk halau dia keluar dari Jinghua. Saya nak pindah balik ke rumah saya sendiri. Bapa saya, kakak saya dan ibu tiri saya. Mereka bersekongkol untuk fitnah saya, tipu harta saya. Siapa sebenarnya yang tak kenal saudara dan hilang perikemanusiaan? Jangan percaya dia. Bukti dia itu palsu. Betul, Ki. Saya ada zesi penuh rakaman ini. Kalau nak, saya boleh hantar dalam grup. Awak semua boleh bandingkan suara sendiri. Awak letak perakam dalam rumah. ITU menyalahi undang-undang. Menyalahi undang-undang. Saya bebas letak apa-apa dalam rumah saya. Walaupun letak mercun pun tak ada siapa boleh halang. Awak. Bos saya dah tahu sebab Puan berubah. Apa sebabnya, tunjukkan saya. Betul-betul hilang ingatan. Saya dah periksa semua hospital di bandar. Ini laporan diagnosis Puan sebelum kahwin. Stimulasi pada hari pulang ke negara. Wenlan, rupa-rupanya awak kahwin dengan saya sebab hilang ingatan. Jadi sekarang awak nak bercerai. Kak Lan, makanlah. Kak Lan, bila awak letak perakam di rumah juang? Masa saya keluar hospital dan balik rumah dulu, saja nak berhati-hati, tak sangka betul-betul berguna. Lan dah datang. Kali ini Juang Wencheng tak berjaya. Pasti ada rancangan lain. Awak kena berhati-hati. Saya letak alat dengar ni. Sebenarnya nak kumpul bukti. Tak sangka jumpa kejadian macam ni. Apapun, kali ni Kak Lan dah buat serangan balas yang hebat. Jangan harap nak halau aku.
Aku masih ada satu hal nak buat. Apa? Wenlan dah lulus ujian ubat. Nak mula ujian klinikal. Ya. Macam tulah. Kalau Wen Yuan bangun, kita semua habis. Kita kena kuasai Jinghua sebelum Wen Yuan sedar. Secara total. Dr. Hu, awak cari aku. Masuk duduklah. Berita tentang ujian klinikal penyakit genetik. Awak yang sebarkan. Masa ujian klinikal projek ni belum tentu lagi. Bila sebarkan sekarang tak terburu-buru ke? Keluarga Juang Wenqing sekarang tengah perhati Jingha. Aku takut kalau tunggu lagi keadaan akan susah nak kawal. Hal keluarga awak dah ganggu operasi normal Jinghua. Jinghua ni hasil kerja keras mak aku seumur hidup. Sebab aku hilang ingatan baru Juang Wenqing dapat peluang. Aku cuma nak datang sini ambil alih Jinghua untuk mak aku. Ada salah ke? Apa yang awak buat sekarang? Semua ni melanggar niat asal penyelidikan. Kalau macam ni Jinghua boleh berkembang ke? Lagi satu aku dapat satu berita. Juang Wenqing dah pegang lebih 40% saham. Dia boleh panggil mesyuarat pemegang saham bila-bila masa. 3 rumah pangsa di timur bandar 5 kereta. Semua ni untuk dia. Banyak sangat aku ubah satu rumah pangsa satu kereta. Satu kereta sebenarnya isteri dah kata nak keluar kosong. Kalau awak tak bagi apa-apa terus tanda tangan pun tak ada masalah. Shizong memang laju. Sepantas tu dah datang cari. Doktor Lan, aku tak nak berputar belit. Aku masih harap awak boleh bekerjasama dengan Shitai. Syarat dulu tetap tambah satu lagi. Aku boleh tolong halau Juang Wenqing keluar dari Jinghua. Ini saham aku dalam Jinghua. Boleh kalahkan Juang Wenqing asalkan kita bekerjasama. Semua ni untuk awak. Awak cakap ni manusia ke? Awak tahu tak susahnya hidup seorang wanita selepas bercerai? Dia kata tak ada masalah untuk keluar dengan tangan kosong dan awak rasa itu tak ada masalah. Saya dapati nilai moral awak sangat bermasalah, cuma 2 buah villa dan 5 buah kereta. Kalau ini tersebar muka saya nak letak di mana? Ambil. Semua ini akan menjadi miliknya. Encikmu, adakah awak benar-benar sanggup memberikan semua harta awak kepada Puan Wenlan tanpa sebarang syarat? Saya sanggup. Puan Wenlan, adakah awak sanggup menerima permintaan perceraian? Saya terlalu terharu. Saya tak sanggup. Wah bos. Saya dapati hati awak luas seperti lautan. Awak tahu apa? Saya takut beri dia terlalu sedikit, dia tak nak bercerai. Ya, baik. Baik, saya faham, terima kasih. Terima kasih atas jemputan Shizong. Tapi saya rasa tak boleh menerimanya. Apa awak buat di sini? Shizong, awak memang sangat pemurah. Ikut saya. Alah, apa sebenarnya yang awak nak buat? Adakah awak tak ada kerja setiap hari? Saya ada sesuatu nak cakap dengan awak. Baiklah, cuba awak beritahu saya. Apa sebenarnya yang perlu dicakap sekarang? Saya tak ada masa untuk buang masa Bukan dengan awak. awak nak bercerai ke? Saya dah fikir sekarang kita pergi bercerai. Sekarang? Ya, ada masalah ke? Saya dah bawa perjanjian perceraian. Saya ada hal hari ini. Jangan-jangan awak tak nak bercerai. Mubai, awak rasa awak lawak ke? Sebelum ini saya nak bercerai dengan awak selalu ada hal dan menangguh. Saya jarang ada hal tak boleh ke saya tangguh sekali. Ya, kalau awak nak bercerai sekarang, sekejap. Baiklah. Awak sengaja ke?
Kenapa nak bercerai hari ini? Adakah untuk halang saya bekerjasama dengan Shitai? Awak terlalu banyak fikir saya cuma nak cepat bercerai. Susah sangat kena bercerai dengan awak. Dah tanda tangan pun masih tak boleh dapat sijil perceraian. Dah tanda tangan cuma tunggu 30 hari. Kalau dalam 30 hari awak berubah fikiran, saya masih tak boleh bercerai. Saya takut nanti yang enggan bercerai adalah awak. Awak betul-betul nak bercerai dengan saya demi perempuan itu? Lepaskan. Lelaki tak berguna, lelaki tak berguna. Jauh sikit. Maaf kepala otak. Meminta maaf. Maaf dia tak sengaja, tolong lepaskan dia. Cepatlah minta maaf. Maaf cik, saya minta maaf. Sebenarnya maaf kami baru bercerai hari ini. Dia tak sedap hati, tolong maafkan dia. Tak apa. Korang baru dapat sijil nikah hari ini kan? Korang nampak sangat sesuai. Tidak, kami berdua baru. Semoga korang kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Terima kasih. Bukan, kenapa awak tak jelaskan padanya? Berikan dia lebih harapan untuk masa depan perasaannya. Abangmu mana? Pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara. Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Pendaftaran Negara, baiklah, terima kasih. Ayah, awak tahu tak? Abangmu dan Wen Lan dah bercerai. Apau? Wen Lan tu Dr. Lan. Ayah, saya ni anak awak ke tak? Awak tahu saya suka abangmu. Kenapa fikiran awak penuh dengan syarikat? Anak kesayangan ayah. Ayah selalu kina, utamakan kepentingan besar. saya tak peduli mereka dah bercerai. Kita tak perlu ada kaitan dengan Jinghua. Baiklah, ayah dengar cakap awak. Ayah memang baik. Alamak. Sayang awak. Semoga korang kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Bos, Apa hal? sudah bercerai masih gembira. Dari segi undang-undang kita belum tamatkan hubungan perkahwinan ini. Masih dalam tempoh penyejukan perceraian. Patutlah saya nampak awak nampak lega. Isteri awak tahu awak bahagikan banyak harta padanya, pasti sangat gembira. Dia langsung tak tengok terus sahaja. Gelap, apa sebenarnya nak cari saya buat apa? Oh, pengerusi, Lin nak hentikan kerjasama dengan Jinghua. Apa? Din Huo. Anda betul. Sebelum ini, saya memang telah kehilangan semangat asal dalam penyelidikan. Tapi percayalah pada saya, di masa depan tidak kira siapa yang memimpin Jinghua, saya akan teruskan penyelidikan ini. Saya hanya harap penyelidikan ini dapat mencapai tahap klinikal secepat mungkin untuk menyelamatkan bapa saudara saya. Bukan sahaja untuk usaha ibu, tetapi juga untuk memberi peluang lebih ramai pesakit untuk sembuh. Baik, saya percaya pada kamu. Wen Lan tidak baik. Kumpulan Musi tiba-tiba menghentikan Pembiayaan untuk projek institut kita. Apa? Sungguh tidak masuk akal siapa yang mencadangkan keputusan ini. Keputusan ini pasti dicadangkan oleh Mubay. Walaupun kami telah menandatangani perjanjian perceraian, tetapi dari segi undang-undang kami masih pasangan suami isteri. Dia ini orang yang licik, selepas menandatangani perjanjian terus tidak mengaku. Sekali keputusan penyelidikan Wen Lan dikeluarkan, masa depan tidak dapat dianggarkan. Saya percaya dia pasti boleh. Dia pasti tidak percaya eksperimen saya akan berjaya. Dia ini mempersoalkan kemampuan saya. Jika lembaga pengarah kamu ingin campur tangan dalam rancangan saya, maka jawatan presiden ini saya tidak perlu lagi. Abangmu. Kamu nak ke mana saya ikut sama? Bosmu duduk-duduk. Hello, Hello. cakap. Jinhuo, hello. Saya mewakili Musi untuk memohon maaf kepada Jinghua. Perkara tentang penghentian pembiayaan sebelum ini adalah kesilapan penilaian saya. Harap tidak menjejaskan kerjasama kami dengan Dr. Lan pada masa depan. Tidak perlu. Kami telah memilih untuk bekerjasama dengan kumpulan Shitai. Apa kamu cakap? Bosmu. Kenapa umur sudah besar telinga pun tidak berfungsi? Kakak Wen Lan tak boleh ke kamu lembut sedikit dengan abangmu. Kami datang dengan ikhlas untuk memohon maaf dan berbincang tentang kerjasama. Seperti kumpulan Musi ini, syarat yang selalu menggunakan penghentian pembiayaan sebagai ugutan. Saya tidak nampak apa-apa keikhlasan. Untuk kerjasama, saya rasa Jinghua kami ada hak untuk memilih rakan kongsi yang lebih ikhlas. Saya dan abangmu sudah datang memohon maaf. Bagaimana boleh dikatakan tidak ikhlas? Janganlah kerana hubungan awak dengan anak kedua kumpulan Shichu yang rapat. Apa sebenarnya yang awak mahu?
Saya minta maaf kerana tidak mengurus syarikat dengan baik. Tapi adakah awak benar-benar mahu memilih Shitai? Kak Wenlan, apapun saya harap awak boleh mengetepikan hubungan peribadi awak dengan Shichu dan pertimbangkan dengan serius kerjasama kita. Pertama, kalau suka berlakon, jadilah pelakon. Ini makmal bukan pentas untuk awak berlakon. Kedua, hubungan saya dengan Shichu jelas dan terang. Tapi hubungan awak dengan bekas suami saya lebih mudah disalah tafsir. Akhirnya siapa yang Jinghua pilih untuk bekerjasama hanya bergantung pada keikhlasan, bukan hubungan. Hari ini hasilnya awak sudah tahu. Kalau tidak sempat sebelum Shitai dan Jinghua menyediakan pelan yang lebih sesuai, usaha dan kerja keras kita selama ini akan sia-sia. Kita boleh menaikkan komisen untuk kerjasama dengan Jinghua. Mereka tidak kekurangan wang. Kita boleh memperkenalkan beberapa peralatan canggih kepada mereka. Mereka sudah pun memiliki peralatan paling canggih di dunia. Tiada lagi. Awak masih berani panggil diri sendiri sebagai pasukan bijak. Bos, saya ada satu idea. Cakap. Untuk bekerjasama dengan Jinghua, hanya perlu memujuk satu orang sahaja. Siapa? Iaitu Puan juga Dr. Lan. Ya. Ya apa? Dia sekarang sangat benci pada saya. Bos, awak tidak faham. Wanita mereka suka bercakap tidak ikhlas. Semakin dia benci awak di permukaan, semakin dia suka awak dalam hati. Ya. Seperti bos kita seorang bakat muda yang sempurna. Mana mungkin ada wanita yang tidak suka betul tak? Ya, itu betul juga. Awak hanya perlu lebih aktif sedikit. Dr. Lan itu pasti akan jatuh ke tangan awak. Secara khusus, Dari segi material, berikan dulu sebentuk cincin berlian besar. cincin berlian sebesar telur merpati. Tambah lagi sekumpulan kad hitam eksklusif untuk CEO. Dari segi mental, kau berpura-pura bodoh. Berkepura-pura bodoh. Jika Dr. Lan marah padamu, kau menangis. Kau menangis dengan air mata berlinang. Jika dia memukulmu, kau langsung berlutut memohon ampun. Tapi jika dia menyuruhmu pergi, kau jangan sekali kau Baik. pergi. Jika semua itu tidak berhasil, kita masih ada senjata pamungkas. Apa senjata pamungkasnya? Berlutut di tengah hujan. Projek penyelidikan penyakit genetik kami di Jinghua sekarang sudah masuk ke fasa ujian klinikal. Bagi kerjasama dengan kumpulan Shitai, kami akan mencapai persetujuan secepat mungkin. Jinghua dan kumpulan Musi tidak bekerja sama lagi. Adakah sabar angin tentang perceraian kamu benar? Saya sarankan tanya bosmu soalan peribadi ini. Saya enggan menjawab. Memandangkan Dr. Lan enggan menjawab, saya akan menjawab untuknya. Saya ingin menjelaskan, kami tidak mengakhiri kerjasama dengan Jinghua. Sebaliknya, saya akan meningkatkan pelaburan saya di Jinghua pada masa depan. Selain itu, saya dan isteri saya ada sedikit pertengkaran sebelum ini. Saya datang untuk meminta maaf. Nak buat apa sebenarnya? Jika Dr. Lan marah padamu, kau menangis. Dari segi material, berikan cincin berlian sebesar telur merpati dulu. Wah, besar sangat, cepat ambil gambar. Buat apa ni? Semua yang berlaku sebelum ini adalah salah saya. Saya datang khusus untuk meminta maaf. Ikhlas saya tak cukup, saya ada lagi. Banyak sangat. Sekarang juga kau pergi dari sini. Kau tarik tangan saya sampai sakit. Jangan berpura-pura lagi. Kalau kau jerit lagi, saya akan rasa kau dirasuk oleh lingan. Betul, tangan saya sakit. Mubai. Sekarang saya tidak benci kau lagi. Perkara-perkara lama kita hapuskan saja. Saya maafkan kau. Betul, K. Kau tak marah lagi. Tak marah sekarang, saya rasa kau. Orang baik. Mengenai kerjasama kami dengan kumpulan Mus akan dipertimbangkan semula, tetapi saya hanya ada satu syarat. Anda bercakap seperti kejadian yang baru berlaku. Bos, adakah Anda masih menggunakan lori penyiram air? Apa maksudnya? Sekarang tidak perlu.
Tidak perlu bayar gaji, apa yang anda buat jangan lari. Bos, bagaimana pertempuran semalam? Sangat berkesan. Oh ya, anda cepat suruh kumpulan bijak anda buat satu rancangan untuk saya. Rancangan apa? Strategi melindungi Dr. Lan. Abang anda serius atau hanya main-main? Saya beritahu anda jika perkara ini berjaya, saya jamin anda semua akan naik pangkat dan dapat kenaikan gaji. Tapi kali lepas semua kebetulan. Saya apa kebetulan? Anak muda jangan panik. Tonton drama, baca buku, tonton video pendek. Banyak nojel internet tentang bos besar. Cari sahaja apa-apa bukan. Apa ini? Ini adalah otak terkuat kami di MUS yang tidak tidur semalaman. Bersusah payah menyusun untuk anda manual strategi perlindungan Dr. Lan yang terperinci. Anda berjaya menyiapkannya dengan cepat. Saya rasa anda pasti tahu apabila Wen Siyuan sedar. Apa maksudnya untuk kita berdua? Jika Wen Lan tahu tentang masa lalu kita, anda tidak boleh terus bekerja di Jinghua. Apa yang anda nak cakap, teruskan. Sekarang saya memegang 40% saham Jinghua. Jika tiada masalah, saya akan menjadi pemegang saham terbesar. Saya ingin mengadakan mesyuarat lembaga pengarah. Perkara ini saya pasti akan menyokong anda sepenuhnya. Ada satu lagi perkara. Anda cuba cari tahu untuk saya, di mana Wen Lan meletakkan Wen Siyuan. Setelah berjaya, tidak ada lagi yang akan memanggil anda timbalan pengarah Wang. Lalu apa yang akan mereka panggil saya? Pengarah Wang. Semua saya ingin mengumumkan berita baik. Nilai semua sampel nombor 5 telah kembali normal. Eksperimen kita berjaya. Betul, Ki. Berjaya, hebatlah berjaya. Kita akhirnya berjaya setelah penat lelah. Semua orang memang penat belakangan ini. Hari ini kita balik awal. Selain itu, kemajuan penyelidikan kita. Baik ketua, mari pergi. Baru-baru ini timbalan dekan Wang dan Zhuang Wencheng di luar teras bertanya tentang berita bapa saudara kamu. Kamu kata mereka sangat tergesa-gesa. Adakah mereka takut penyelidikan kita berjaya dan bapa saudara kamu sedar? Jika mereka terus tidak menemui bapa saudara kamu, kamu rasa apa yang mereka akan buat? Mungkinkah mereka akan rosakkan eksperimen kita? Jika begitu, kenapa kita tidak cuba satu helah? Pancing ular keluar dari sarang. Cepat sangat sudah siap. Pasti berguna. Semestinya berguna, bos. Ini adalah hasil kajian kita terhadap 100 novel bos besar. Yang kita simpulkan, Perkara pertama memujuk dengan hadiah. di dunia ini, tidak ada orang yang tidak boleh dipujuk dengan hadiah. Jika ada, itu pasti hadiahnya tidak cukup berharga. Bos, pernahkah kamu terfikir, Mengapa kali terazi istri tidak mahu cincin? Mungkinkah kerana cincin itu tidak cukup besar? Cincin tidak cukup besar. Lan. kaki saya sudah kebas, timbalan dekan Wang benar-benar akan datang. SST. Siapa? Kamu. Ternyata yang besar berguna.
Kamu kenapa di sini, Oh? Saya di sini untuk menyiapkan kejutan untuk kamu. Kemudian saya menjengkelkan ini tengah malam di sini buat apa? Saya juga ingin tanya tengah malam di sini merayap-rayap buat apa? Saya hanya ingin. SST. Jangan bergerak, nanti kena tangkap. Ah, Abangmu. Lingan, kenapa kamu di sini? Bos, mari pergi. Maaf. aduhai. Wenlan, Adakah syarikat awak sangat lapang? Selepas kerja semua datang ke sini. Maaf ya Kakak Wenlan. Saya dengar abangmu ada pelan kerjasama baru. Saya datang untuk berbincang tentang kerjasama. Lihat ada apa yang boleh saya bantu. Wenlan. Saya tak kisah sama ada awak yang panggil dia atau dia sendiri yang ikut. Saya cuma tahu ini kali kedua awak rosakkan rancangan saya. Kakak Wenlan, ini semua salah saya minta maaf. Jangan salahkan abangmu. Jangan berlakon di sini. Saya sangat sibuk. Jangan buang masa saya. Wenlan, saya datang hari ini memang ada urusan. Kakak Lan sudah kata dia sangat sibuk, awak tak dengar ke? Shichu, mari kita pergi. Wenlan, Abangmu saya teman awak bersantai boleh tak? saya tak nak bersantai, saya tak ada masa. Saya sibuk. Abangmu. Hei. Awak terus pergi begitu saja. Ya, rancangan saya sudah awak rosakkan. Apalagi yang saya nak buat? Saya ada sesuatu nak cakap dengan awak. Cakap. Awak tak nak tahu apa yang saya buat, K. Apa yang awak buat? Sedang memikirkan awak.